Assalamualaikum. Temu lagi dalam Jejak Usahawan di Tunaizakat.my. Kali ini kita akan berjumpa dengan MTRC Legacy Sdn Bhd, sebuah syarikat yang belum lagi berusia setahun tapi dah mula membayar zakat. Jom kita berjumpa dengan Puan Dila, pengasas syarikat MTRC Legacy Sdn Bhd. Jom. Saya rasa saya buat link yang betul. Saya buka terus link zakat. So saya macam okey, yakin. Lepas tu bila dah keluar receipt pun saya okey, yakin. So saya tak ada ragu lah. Zakat ni benda main lah sekarang ni. Antara benda yang memang akan masuk dalam costing project juga untuk zakat ni. Saya yakin lah, maknanya kita tahulah saluran kita pergi tu ke mana kan. Kalau macam dia umpama macam diraikan, kenapa tidak kan kita orang salurkan lagi di saluran yang sama kan.